Ada satu amalan saya bagi dekat mak ayah, kat mak saya semalam. Dia panggil selawat Syajaratul Nuqud. Dia panggil. Ini selawat ni dibagi oleh Syekh Balqaid, yang ni mursyid kepada tariqah Balqaidiyah, yang merupakan guru kepada mursyid kepada Maulana Syekh Mutawalli Sya'rawi, mufassir kabir, da'i besar di Al-Azhar dulu, dan beliau memberikan ijazah ni kepada Maulana Syekh Abu Yazid Muhammad Alawi Maliki, ulama besar daripada Makkah, muhaddis kabir. Selawat dia dipanggil selawat Syajaratul Nuqud. Syajaratul Nuqud ni maksudnya pokok duit. Selawat pokok duit. Selawat dia apa dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang tu je. Simple, tapi 400 kali selepas isyak setiap hari. Maulana Syekh Balqaid mengatakan kalau dibaca itu setiap hari selepas isyak 400 kali, seakan-akan ada pokok duit di depan rumah kita. InsyaAllah rezeki tidak akan putus-putus. InsyaAllah. Okey, saya ada soalan menarik sebab yang kita tahu Rasulullah beritahu tentang fadilat al-waqi'ah untuk rezeki sebab maghrib. Adakah kau nak amalkan nak bertawasul dengan amal yang sebegini, contoh yang bukan direct dari Nabi SAW? Ya. Kita kena amal dulu direct Nabi SAW punya amal, dan kita tambah dengan ni, ataupun kita boleh just buat yang ni je? Tidak ada kait dengan masalah tersebut. Tapi melakukan amalan yang disebutkan oleh Sayyidina Rasul aula. Yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi amalan umat ni Yusuf, amalan ni dia kalau satu sudut sahaja diberi, maka umat ni dia cepat malal, dia cepat bosan. Sebab tu sembahyang kita ada rukuk, ada sujud. Kalau sembahyang ni berdiri saja, manusia ni dia malal, dia boring, dia suka pelbagaikan benda. Sebab tu Nabi sendiri memaklumkan banyak benda. Nabi tak kata baca Quran mesti khatam sehari 30 juzuk. Tak. Nabi kata siapa yang baca 3 kali Qul huwallahu ahad seakan-akan mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran. Kenapa Nabi sebut macam tu? Siapa yang baca Qul ya ayyuhal kafirun 4 kali seakan-akan mengkhatamkan Al-Quran. Kerana setiap orang ni dia ada benda yang dia boleh kumpul amalan dia tadi sejak pada muda. Ada orang yang dia berubah pada waktu dia tua. Jadi macam mana dia nak dapat balik fadilat macam kawan-kawan dia dulu yang dah beramai baca Quran 30 juzuk dalam masa seminggu khatam. Dia ni tinggal dah lama dah, umur dah 60. Macam mana dia nak buat benda ni? Jangan tinggal 3 khutbah setiap hari. Kawan-kawan dia dapat pahala seperti khatam Quran. Dia kata Sidi Abdul Wahab Sya'rani, Nabi meraihkan setiap juzuk umat Nabi SAW. Hadhihi rahmah. Lepas tu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau Nabi bagi satu sudut saja, letih. Dan Nabi pun tak kata baca surah Waqi'ah saja, jangan buat amalan lain. Nabi tak kata yang tu. Nabi bagi peluang kepada umat ni secara mutlak, dan amalan ni pelbagai. Dan Nabi sebut hadis ni, Nabi sebut hadis ni, Nabi sebut hadis ni. Kenapa? Kerana setiap orang dia ada kondisi dia. Dan setiap orang dia ada dia punya kemampuan dia. Ada orang seperti Sayyidina Osman boleh khatam Quran 30 juzuk dalam satu rakaat. Ada orang macam Sayyidina Tamim Ad-Dari boleh khatam Quran 30 juzuk dalam 2 rakaat. Ada orang seperti sebahagian ulama yang boleh khatam Quran sekali duduk. Ada orang boleh baca 2 ayat saja. Ada orang boleh baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Kita kata alhamdulillah dia dah khatam Quran sehari, pahala dia dapat macam tu. Dan kita kata macam tu dia mengelak lah. Mengelak apa jenis Rasulullah yang habaq ni. Dia tak mengelak. Allah berhak untuk bagi, kerana khazanah Allah Ta'ala tak akan kurang sikit pun dalam perbendaharaannya Allah. Sikit. Kita aja yang kedekut ni. Jadi kalau kata macam tu, maksudnya kita akan kata apa? Jazallah anna Sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak ya Rasulullah, kerana telah memberikan panduan banyak kepada kami untuk buat satu macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Saya kawan ni pula dia kata saya tak ada amalan lain. Amalan saya satu saja. Saya senyum kat orang je. Ada orang macam tu. Amalan saya satu saja. Saya memaafkan semua orang. Setiap malam sebelum saya tidur saya maafkan semua orang. Nabi kata apa? Kalau kamu nak tengok ahli syurga, tengok orang tu. Tu ada orang yang dia kata saya tak ada amalan apa yang saya nampak, melainkan itu sahaja yang saya lakukan, dan moga dia diterima oleh Allah Ta'ala. Sebagian ulama kata bila ditanya kepada seorang syekh, kata apa yang syekh harap pada amalan syekh diterima oleh Allah, dia kata saya berharap pada Allah Ta'ala dengan 2 rakaat yang saya tunaikan selama 40 tahun setiap malam, yang isteri saya dan anak-anak saya pun tak tahu saya buat amalan tersebut. Sekarang ni ada amalan tu ada Rasulullah buat. Tak mau berhabak kat orang 40 tahun tak. Dia beramai dengan 2 benda. Yang pertama solat 2 rakaat, yang kedua menyembunyikan amal. Dah 2 benda amalan itu. Jadi amalan ni pelbagai. Jadi macam tu kalau kata orang tadi, mungkin dia boleh gabung. Dia boleh buat dulu Waqi'ah, kemudian dia baca Syajaratul Nuqud, ataupun dia buat Syajaratul Nuqud pada waktu malam lepas isyak, Waqi'ah dia baca waktu pagi selepas subuh. Jadi dia kata dia bahagi macam tu. Ada orang dia boleh campur semua sekali. Dalailul Khairat khatam sehari sekali, baca Waqi'ah, baca surah Al-Mulk, kemudian dia selawat pula sehari 10,000, kemudian jazallahu anna pula 10,000. Ada orang macam tu. Hidup dia penuh dengan perkara sebut. Orang ada yang tak macam tu. Ada orang 24 jam selawat pun rupanya dak pada hari tu. Lupa. Macam mana nak buat? Melainkan kalau kata dia ingat Allah, saya tak selawat langsung ni, maka Nabi sebut man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyar. Siapa selawat sekali dapat 10. Allah selawat, bukan aku. Allah selawat boleh 10 kali. Kalau Allah selawat ni, siapa yang main kedai ni sultan bayar dekat dia. Agak macam mana? Tapi kedai sultan tolong bayar dekat dia 10 kali bayar. Tak bangga kata ni. Kamu buat macam ni je sultan bayar. Ini kamu buat macam ni, Allah selawat kepada kamu. Nabi tak kata aku akan selawat. Tak, sallallahu alaihi. Allah selawat kepada dia. Guna pula fi'il madhi pula tu.
Dan mati maksudnya abang kata tahqiq betul berlaku, memang Allah Taala akan buat benda tu. Haji. Amalan ni berbalai. 400 lepas Isya. Baik, Sajaratul Muhammad Wuquf. wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fadil kali. Apa